Assalamualaikum korang, welcome back saya punya video channel saya. So, video kali ni kita nak buat masak seperti biasalah. Setiap kali saya cuti, hari Ahad, saya akan bawa korang dunia masakan yang paling senang kita nak buat kat rumah. So, kita nak masak apa? Kita nak masak Syau Mama. So, kita sekarang dekat dapur. Saya dekat dapur kat rumah saya. So, kita nak buat barang, kita buat Syau Mama. Barang simple, senang, kita boleh buat dekat rumah. Korang tak payah nak beli ke luar, tak payah beli kedai. So, korang beli je beberapa barang. So, kita boleh buat Syau Mama dekat rumah. So, kalau siapa nak tengok saya buat Syau Mama, korang boleh stay video ni sampai habis. Okay? So, jangan lupa subscribe video ni dan share dan komen lah. Korang tolonglah subscribe video ni. Saya akan bawa korang dunia masakan. Saya akan ajar korang masakan cara yang simple je, senang, benda ada kat rumah. Korang beli 2-3 barang je. So kat rumah, so tanpa buang masa, jom kita pergi buat Syau Mama. Okey korang, so ini barang dia kita buat Syau Mama. So kita ada salad, kita ada tortilla wrap. So tortilla wrap brand ni saya tak beli brand Gardenia sebab yang ni dia lipis sikit. So ini dia lipis sikit brand ni. Brand Gardenia tu dia tebal sikit. So kalau nak buat pun ni senang sikit lah sebab dia lipis sikit. So kita ada mayonis. So kita ada ayam. Ayam dada saya dah perap semalaman. Saya dah buat semalam, dah saya perap. So barang dia saya pakai ni je. Okey, saya pakai ni je, kajun je, senang je. Boleh beli ke pasar raya. Saya gaul dengan oregano sikit. So kita gaul minyak. So kita perap je semalaman. So sebelum kita nak buat, kita akan bakar dulu ayam ni dengan air fryer. Kita akan bakar dalam kurang 15 minit. So baru kita akan buat Syau Mama. Okey. Betul, kena. Okey korang. So kita dah siap bakar ayam. Ayam bakar. Ayam bakar. Ada nak Syau Mama? Nak makan ke? Abang nak Syau Mama. Syau Mama. So kita nak buat Syau Mama. Ayam pun dah siap. So kita nak potong ayam ni dulu. Okey, kita potong. Abang, tak boleh masuk lah. Kita nak potong. Okey. Jom potong di pisau. Nak potong lah dulu. Potong. Macam mana nak buat? Abang, macam mana nak dapat Mama dapat ayam bakar? Bukan Mama lah, Syau Mama. Syau Mama. Syau Mama lah. Abang, macam mana nak Syau Mama Nadian dapat ayam bakar? Abang. Ya. So kita potong ayam ni. Okay, so kita akan buat lebih lah. So nanti bini pula nak makan. So kita buat simple je ayam ni. So kita ambil satu lagi ayam ni. Okay. Apa? Ayam bakar. Yelah, ayam bakar. Sekejap. Nak ke Syau Mama ni? Abang. Ada makan ke? Abang, nak ke Syau Mama? Nak ke? Yang ni bukan ada makan. Mama makan lah. Mama ada. Nak ke tak nak? Nak. Sekejap lah. Abang, kalau nak bagi Mama, bolehlah nak bagi Adam. Ya. So kita nak buat Syau Mama. So kita pakai 2 keping. So dia besar lah. So kalau sekeping tu boleh je, cuma dia kecil lah. So kita pakai 2 keping. So ni buat macam ni. So ambil mayonis. Abang, siapa tu nangis ada kat luar? Baby lah. Abang, Abang bayi lah. So kita letak. Kita buka, sapu. Kita buka mayo. Buka mayo. So ni. Abang. Ya. So, okay. So, kita letak mayo.
Kita nak letak apa? ayam. Letak ayam. Letak ayam bakar. Ayam bakar. Wow. So kita letak ayam. So jangan letak banyak-banyak. So nanti kita tak boleh nak gulung je. Abah. So letak je sikit-sikit. Abah, burger ayam. Ya, burger ayam. Ya. Ya bangun dah. Budak ni baru bangun. Abah. Ya. Budak ni bangun-bangun sampai Spiderman. Kenapa ni, Abah? Ya. So kita letak sos cili. Kalau korang tak nak sos cili pun tak apa. Abah. Ya. Kita letak bon cabik. Cabik tu apa? Awak ni pelik-pelik lah. Abah, pedas lah. Tak apalah, pedas sikit. Abah, pedas sikit je. Burger ayam. So letak salad. So kita letak salad. So kita letak cheese. Ni cheese paket saya beli je kat Pasar Raya. Abah dah beli cheesy. So kita letak cheesy. Cheesy. Ya nak. Anak, awak semua dah nak. Abah. So kita nak gulung je. Abah. Abah, so kita pusing-pusing. Kita pusing-pusing je. So kita pusing je. Hotdog ayam. Macam ni je pusing. So jadi macam ni je. Okay, so kita dah siap. So kita gulung tak tepi. Kita buat satu lagi. Abah, satu lagi pula. Apa? Abah, janganlah ambil semua. Okay, kita letak mayonis lagi. Abah, letak mayo putih. Mayo putih. Mayo putih pun boleh. Abah, mayo pun boleh. Abah, bukan macam baju Adam je. So, okay. So, kita letak ayam. Dia tak nak ke? Nak. Abah, tak nak lagi. Tak nak lagi Pia. Abah, jangan ambil semua. Letak je. Ya. So, kita letak salad. Nak. Janganlah makan Andang. Awak ni makan. Abah, yang ni untuk hotdog. Hotdog ayam. Abah lupa tak sos cili. Ada. Dia tak nak. Okay, kita nak letak. So, kita letak cheese je. Ya. Oh la la. Oh la la. Wah. So, kita nak lipat. Okay. So tak apa yang menempah. So kita nak makan. Oh dia macam. Aduh, Pia nak pakai ke? Abah. Abah. Pakai. Aduh, Spiderman pakai. Abah. Ya. Spiderman. Aduh, Spiderman duduk dapur. Abah, Spiderman kat masak-masak. Ya. Kuat harimau. Abah? Ya. So. Dah siap. Okey. Macam ni. So ada lebih lagi. Ada lebih lagi dua. So yang dua ni kita akan buat telur punya. So kita nak grill. Abah. So kita dah pandai pan. So kita nak masak. Kita masak. Kita nak grill dia. Minyak masak. Ya. So kita letak minyak sikit je. Minyak sikit. Minyak masak. Ya, minyak masak. Ni. Ya. Aduh, Spiderman. Spiderman makan biskut. Abah, Spiderman tak nak. Spiderman ni pelik-pelik lah. Abah. Ya. Spiderman tak nak. Abah, 3 je. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3 je. Ya, nanti kita buat yang telur punya. Abah, nanti kita buat dede telur. So, minyak dah okey, panas sikit. So, kita boleh letak. So, tak berapa muat. Abah. Ya. Baru dah tak muat.
So tak apalah. So jadi macam ni pun okey. So kita tekan je sikit-sikit. Bagi dia garing je, jangan hangit, terlalu hangit. Ni Spiderman ni kecil ni. Aduh, oi. Spiderman tolong masak ke? Okay, so dia dah garing. So kita terbalikkan dia. So macam ni lah. So sebab pan ni kecil, so dia besar. So kita garing dia macam ni. Okay, boleh lah, cantik lah. Ya, dia masak. Okay, so dah siap. So kita angkat. So dah siap hotdog ayam. Hotdog Shaw ayam. Mama. Share mama. Shaw Mama. So minyak sikit lagi. Minyak masak sikit lagi. Ya. So kita letak satu lagi. Acah. Mama boleh jadi. Pisau. Ni dengan Spiderman-nya. Aduh. Dengan Spiderman topengnya. Ya. Pergi tak balik. Adam pergi tak balik dah. Pergi. Ni kalau budak-budak ni dua orang. So tengok. Hangit lah apa punya ni. Abah. Ya. Pecah tu. Ya Allah, pinggan. Abah buat apa? Abah ada kaca. Pecah nanti. Piak. Buat apa? Letak balik. Abah ada kaca tu. Letak balik. Pecahkan. Abah ada kaca. Ya. Ya Allah. Kalau budak-budak ni pun. So kita dah siap. So kita dah siap hotdog ayam. Hotdog Shaw Mama. Share mama. So dah siap. Dah share mama kita. So inilah Shaw Mama. Simple je barang je. So kau boleh buat kat rumah. Abah, nanti mama dah so, sampai. Dia tak samalah macam. Abah. Ya. Nanti mama datang. Dia tak samalah macam kedai. Tapi buat barang yang simple. So korang boleh buat je kat rumah. So inilah Shaw Mama dia. So mungkin tak sama macam kedai. So cara dia sama. Cuma boleh buat kat rumah lah barang simple. So sampai sini saja video kali ni. So siapa minat video ni yang tak seberapa ni, so boleh like, komen dan share video ni. So kita akan jumpa video akan datang. So terima kasih semua. Assalamualaikum.